Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aina Mardia binti Muhammad Izlan dari kelas 3 Mahir. Apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini ialah tentang tanggungjawab seorang murid. Apa tu tanggungjawab seorang murid ya? Tanggungjawab seorang murid terbahagi dalam dua bahagian, iaitu di dalam kelas dan di kantin. Kita sebagai murid perlulah menumpukan perhatian ketika guru mengajar, memberi respon ketika guru berbicara, menyiapkan kerja sekolah ataupun tugasan yang diberi oleh guru. Manakala di kantin pula, kita perlulah membuang sampah ke dalam tong sampah, meletakkan cawan ataupun pinggan ke dalam besinnya dan beratur sebelum membeli. Harap maklumat ini bermanfaat bagi kawan-kawan ya. Sekian, terima kasih.